Kenapa kita disuruh tutup pintu dan tingkap rumah masa maghrib? Nabi suruh. Sebab apa? Kerana ramai syaitan pada ketika itu. Dah masuk, dah wajib masuk, kemungkinan masuk. Nabi dah kata bila garis itu memang masuk. Nabi dah kata memang masuk. Nabi kata berkeliaran di luar rumah ketika maghrib, syaitan. Masa matahari tengah sunset nak turun. Jadi dalam kitab-kitab hadis, bila dah gelap dah, kalau kita nak buka semula boleh. Okey? Dah kalau kita tutup pun garis, dah kalau ada orang baru balik, kita buka dah datang masuk kok. Masuk celah je. Jadi bijak mu dah pula. Kata ulama, maksud dia masuk itu ialah mu tidak tutup pintu terbuka. Bila mu tutup dah, orang masuk, mu buka kejap pasal dia nak masuk, dia tak boleh masuk. Nampak?